Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan, hari ni harga emas tertinggi dalam sejarah. Jadi tuan-puan yang ada barang kemas lama yang dah rosak, kemik, terpatah, yang tak guna, dah tak pakai, tuan-puan yang nak dapatkan harga yang tertinggi dalam pasaran, pastikan tuan-puan boleh jual dekat Public Gold. Public Gold terima semua jenis emas dan hari ni untuk non biji buyback di Public Gold RM534 segram. Jom ikut saya. Hari ni saya nak bantu penyimpan emas saya nak jual rantai yang beliau dah tak guna lah, dah tak nak pakai. Jadi nak tukarkan kepada dalam bentuk duit. Okay? Jom sama-sama kita dekat Public Gold. Public Gold dia beli semua jenis emas, apa brand sekalipun, dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada pasaran. Harga pula sangat transparent, memang dipaparkan terus di website Public Gold. Untuk jual, tuan-puan hanya perlu ke branch Public Gold, bawa IC dan pastikan tuan-puan dah daftar akaun dulu supaya lebih mudah urusan. Dah datang ke branch, boleh scan QR, ambil nombor dan kemudian tunggu staff untuk uji ketulinan emas tu dan bagi harga lah. Duit akan terus masuk ke akaun bank tuan-puan dalam tempoh 24 jam hingga 3 hari bekerja saja. Ramai penyimpan emas yang berilmu ambil peluang ni untuk tutup hutang, tukarkan emas lama kepada ketenangan kewangan.